Alright, kembali lagi kita ke rancangan Syamim Raub. Okay, kita dah sampai ke Piai Nemo. Weh, banyak ikan kat sini. Okay, update 360 aku masuk air, 360 aku masuk air. Dah tak function. Okay, so pembayarannya adalah mana tak tahu, tapi diorang dah bayar lah. Kita ada sekarang di Piai Nemo. Okey. Menjaga lingkungan laut, pantai maupun hutan seperti menjaga orang yang kita cinta. Aduh. Tapi aku tidak mencintai sesiapa. Jumlah tangga dekat sini, anak tangga adalah 316. Tahukah kamu berapa lama sampah terburai? Apa? Kata tak kenapa dia letak Telkomsel kat sini? Sebab lang Telkomsel sini LTE tu. Okay, let's go. Jom kita naik. Welcome to Piai Nemo, Paradise on Earth. 1, 2, 3. Total ada 306 anak tangga. 228,466. Tak tahu. Tapi dia kata dalam 15 minit dah sampai lah. So kita santai-santai. So kita nak sampai ke mana? Okay, kita nak sampai ke puncak di mana kita akan nampak gugusan pulau yang menyerupai gambar di duit RM100,000. Nanti aku akan tunjuk macam mana. Oi, training tangga, Mat. Okay, kita tengok tangga. Aku suka how they preserve the trees lah by making hole around the tree. Nampak? Ni even sekecil pokok ni pun dia preserve tu. Bagus. Teruskan. Penat juga naik tangga ni. Dah lah tadi masa kat Melissa Garden tu lawa gila. Tapi kan kamera aku rosak 360 tu. Yang ni aku bagi dekat Ada untuk dive. Tapi arus kuat gila. Kita memang penat gila tu. Arus kuat gila, very choppy. Such a waste, tapi tak apa. Semalam the wall tu dah power dah. Okay, dah sekejap. Oh, penat. Apa ni? Oh, ni berapa juta tahun lalu. Oh ini kan sini. Ini bintang. Ini bintang island. Oh nampaklah bintang tu. Ini Piai Nemo. Ni yang kat duit RM100,000 tu. Okay, let's go. Okay. Naik lagi. Dia kat sini ada 2 tangga, 2 cabang, tapi semua menghala ke tempat yang sama. Tapi yang ni kata pacak sikit. Alright guys, kita dah sampai guys. Let's see. Wow. Nampak ni? RM100,000. Itulah dia. Itu kot bintang island. Nah, gugusan dia. Lawa gila. Lawanya dia macam different colour of water tu kan. Power. Top view of Piai Nemo. Okay, another view. Tu sana tu, tu ni bintang island, tapi sebenarnya kalau fly drone baru nampak macam bentuk bintang. Video horizontal satu. Video horizontal. Horizontal macam mana? YouTube. Horizontal YouTube. YouTube. Kita nak buat YouTube. Okay, nanti follow guys channel Ida. Aizudin. Subscribe Syamim. Okay. Tak ada. Oh, baik pakai dia pula kan. Alright guys. Okay, ini RM100,000. Let's see. Tada! Lawannya. Okay gang, that's about it. Last look.
Pianemo. Kita minta kawan kita fly drone kat bawah tadi, harap dapatlah shot yang lawa. Tapi daripada atas ni memang lawa. So yang cerita kan Raja 4 ni, apa yang aku tengok kat kamera bila aku rakam dengan apa yang aku tak dapat mata, lain gila. Feeling the difference. Lagi-lagi aku bukan pandai nak gambar pun kan. Tapi okay, so kita turun ke bawah, nak minum kelapa. Setengah jam kat sini, panas weh. Let's go. Gambar ni, satu hati untuk Papua. Kita dah kat bawah. Kita akan ke Star Lagoon. Apa ni? Sebelah tu je sana. Tapi kita nak minum air kelapa dulu. Di air Nemo. Kat atas spelling dia lain tu. Kalau kau perasan. Tebal sangat isinya ini. Oh. Makan. Oh. Kurang tajam. Okay, kita di Laguna Bintang ataupun Talaga Bintang. Sekejap je tadi, dalam 2 minit je daripada Pianemo tu. Dah ambil aku. Jom. Oh, dia rocky ya. Rocky path. So be careful. Let's go. Kena memanjat mat. Sini. Ya, tangga dia sini. Dia pacak. Tapi actually okay. Can step properly. Macam sebenarnya tak payah kasut pun boleh sebenarnya ni. Tapi panas doh. Okay, let's go. Sampai dah tu. Sampai dah. Yes. Yes. Oh, tu. Nampak bentuk bintang. Okay, atas tu ada tangga lagi. Jom kita naik. Ada, tak tahu. View-nya mungkin lagi okey atas ni. Ini kena memanjat sikit ni. Agak bahaya sikit. Sekejap. Ada. Terik mat sini. Ada. Kat sini betul-betul nampak bintang. Okey. Betul-betul nampak bintang. Kita try naik lagi atas sana, jom. Okay, naik atas ni. Ini betul-betul bintang kan? Sini lah betul-betul bintang. Ada situ Laguna Bintang. Cantik sini. Let's go. Okay, this is another viewpoint. Need to be careful. Kelapa ni tinggi tak ada. Ya. Saja tengok sini. Tak ada. Tu ada perkampungan kat sana. Tapi yang power tadi kat sana tadi lah. Situ.